Lur jadi model, wow. Tercapai cita-cita. Habis okey dah Daus? Duduk lagi. Tak lagi, sebab aku balik kejap lagi pun nak pergi tengok dia. Oh, kau pergi kau agak kau nak pergi kau apa hari ni juga? Tak dah besok kot. Sebab tak sempat aku sini. Tak, sana melawat sampai jam 10 malam. 10 malam. Aku tiket pukul 7 kejap lagi naik flight. 7 malam. Tak sempat 7 je. malam. 7, 8, 9, 10. 7, Oh, faham. 9, 10. 10 baru sampai sini. Faham. Duk. Kau baru bangun dah, Dos? Baru bangun. Semua baru bangun. Sebab biasanya aku kan aku tidur lambat. Biasanya tidur pukul 3, pukul 4. Biasanya bangun pukul 12. Ini semenjak masuk AI ni, oi. Automatik, bai. Bangun awal. Aku sejarah hidup aku tak pernah ada bangun 9 pagi. Sekarang dah bangun pagi dah aku. Kan? Aku kan pelik. Tanpa alam ya. Bangun sendiri. Baru pukul 9. Cepatnya bangun. Ya geng. Korang boleh doakan Abi Alif. Moga cepat sembuh. Oh, kau kat Melu tu. Melu mana? Aina. Oh, tak apa. Aku call lah. Semalam kita orang pergi pergi buat konten dekat rumah Dato'. Dato' Eris. Oh, dia apa? Apa? Horror reaction. Cerita hantu begitulah. Kanda cepat sikit aku nak terberak Kanda ke Arul kat kanda tu? Aduh, sana. Oh, nak terberak Satu je kat tandas sana. Apa dia? Satu je tandas di sana. Ada dua, tapi dua-dua orang pakai. Bodoh lah. Man, tahu tak time kita orang pergi food festival dekat Kuantan tu, kita orang semua dapat hadiah. Aina pun dapat hadiah, tapi hadiah yang dia dapat surat daripada haters. Asal kau dapat macam ni? Surat apa? Aina cerita Aina. Alah, aku tak isi dia tak ada apa sangat pun, tapi hasil dia touching agak kan. Yelah, tak apalah. Cuba cerita. Aku nak tahu tak? Cerita dia simple je. Sebab aku jaga food fest dekat dengan Rina semua tu.